Assalamualaikum dan selamat Hari Raya bersama saya lagi Bang Mal. Hari ni Bang Mal nak mancing sotong dan juga ikan. Bukan sekadar tangkap ikan, tapi menangkap ketenangan. Setiap balingan ada harapan, setiap tarikan ada kepuasan. Hari ni Bang Mal nak kongsikan cerita adventure Bang Mal casting sotong dan juga ikan. Kumpau itu pasti, tapi ketenangan itu yang aku cari. Dekat sini ada yang panggil sotong daun, ada juga yang panggil sotong gabang. Kat tempat saya kebanyakan orang panggil sotong gabang lah. Tak kisahlah sotong apa pun, jom mancing je lah. Cantik ya tempat ni. Tu, orang boleh tengok burung-burung tu. Dia orang tu cari ketam lah tu. Siput-siput yang ada ni. Sini kalau korang nak santai pun okey ya. Angin pun cantik hari ni. Tak apalah, jomlah kita cuba dulu. Kita nak pakai... Alamak, saya tak bawa lah pula. Kita pakai yang buruk dulu lah. Ni geng, buruk dengan tokak banyak lah ni. Terlucut. Macam tu lah mancing geng. Kalau yang lucut pastilah besar. Okey geng, ada geng. Okey. Strike. Okey, ada saiz kan Okey, inilah kalau korang nak kenal sotong. Alhamdulillah rezeki. Inilah sotong daun ataupun sotong gabang kalau korang nak tahu. Casting sotong bukan sekadar tarik-tarik, tapi melatih sabar dalam diam. Sotong tak datang ikut masa kita, sebab tu kesabaran kena sentiasa ada. Besar juga lah. Ni sangkut geng. Ikan koral banyak geng. Nak kerapu pun ada. Sotong dah mula slow. Bang Mal pun decide untuk casting ikan. Korang nak tahu ikan apa yang masuk? Jom Bang Mal tunjuk.
Dekat sini korang kena hati-hati. Batu sangat-sangat tajam. Okey. Wih, banyak ah. Ada sekat merah bawah ni. Ada sekat merah bawah ni. Tu. Baby GT geng. Merah ni. Cik. Ada sekat merah di bawah ni. Oi. Fish on. Kenapa ni? Ikan ocang. Okey. Tak dekat. Tak dekat ni. Okey, strike. Banyak geng. Banyak geng. Banyak geng dekat bawah tu. Okey. Lek. Ui, batu situ. Lek. Banyak geng dekat bawah tu. Ui, angin kuat pula. Banyaknya geng. Macam mana aku nak naik ni geng? Tinggi pula dah. Alamak geng. Mana nak naik ni geng? Pukul lagi. Dapat geng. Alhamdulillah. Ada rezeki. Kena geng, kena lagi geng. Alah, ni bukan kena, ni sangkut ni. Okay, fish on. Dia ada lagi. Kenapa ni? Kenapa ni? Keruan. Okey. Cukuplah 2 jam je saya mancing. Air dah start naik. Jadi saya kena slow balik ni. Ni je hasil hari ni tak banyak. GT tadi tak tahu pergi mana geng. Puas dah saya baling. Okey lah, jom. Sekok ni je besar. Jom balik. Oi, letih kok.
tinggi ni geng. Aduh. Oh, sampai lepas.